Yin dengar cerita lepas Pak Pandir berjaya jawab soalan pelik yang orang pandai pun tak boleh jawab, nama dia terus jadi sebutan. Sampai ke telinga Raja Negeri sebelah, Raja Seri Alam Shah. Baginda pun rasa kagum. Terus baginda panggil orang istana, pergi panggil si Pandir tu menghadap beta. Beta nak tengok betul ke dia bijak macam orang cakap. Maka datanglah Pak Pandir ke istana. Dengan kain pelikat buruk, baju pun ada koyak sikit. Tapi muka dia, Masya Allah, senyum lebar macam tak ada apa yang merisaukan dia dalam dunia ni. Dari pagi sampai ke petang, dia ikut je Raja pergi mana-mana. Masuk balai penghadapan, dia ikut. Pergi taman bunga, dia ikut. Sampai ke dapur istana pun, dia redah masuk. Yang peliknya, Pak Pandir ni asyik ceria je. Orang marah, dia senyum. Orang tengah sibuk, dia boleh gelak kecil sorang-sorang. Raja pun mula rasa hairan. Satu petang, masa tengah berehat di serambi istana sambil minum air kelapa muda, baginda pun bertanya, "Hai Pandir, beta tengok kau ni, macam tak pernah susah hati. Dunia ni kan banyak masalah. Orang kaya pening, menteri pun gusar. Tapi kau, walaupun miskin, nampak tenang je. Apa rahsia kau?" Pak Pandir garu-garu kepala dia yang tak gatal tu. Lepas tu dia tersengih panjang. "Ampun tuanku, nak kata rahsia, tak adalah rahsia sangat. Hamba ni tuanku, orang yang tak banyak benda nak dijaga. Jadi tak banyak jugalah benda nak dirisaukan." Raja tersenyum, tapi nampaknya macam tak puas hati lagi dengan jawapan tu. "Tapi Pandir, bukankah lebih baik kalau kau kaya, hidup senang, ada kuasa?" Pak Pandir dengan tenang menjawab, "Tuanku, kalau sudah kaya nanti hamba takut hilang harta. Kalau dah berkuasa nanti malam tak tidur lena." Mendengar jawapan tu, Raja pun tergelak besar. Tak tahulah sama ada sebab lucu atau sebab maksudnya yang sangat mendalam. Dan lain macam pemikiran Pak Pandir. Mungkin banyak makan kismis agaknya. "Okey, bye.